Setiausaha Agung UMNO telah mengeluarkan kenyataan sebagaimana yang tercatat di dalam media pada hari ini, dan kita menghormati SPRM dan kita harap SPRM berlaku adil dan tentunya profesional di dalam melakukan penyiasatan. Secara peribadi saya juga pernah mengalami keadaan itu, jelas. Apabila kes saya dibawa ke mahkamah, walaupun pelbagai pihak yang melemparkan pelbagai tuduhan dan sebagainya, akhirnya keadilan telah dapat ditegakkan, dan saya harap perkara yang sama akan dapat berlaku di mahkamah, dan itulah harapan kita kepada SPRM.